Ramai sangat orang minta nak kampung baru, nak kampung baru, nak kampung baru. Hari ni saya ada satu lagi bisnes di kampung baru yang nak dijual. Bisnes kedai makan warung Cik Senah. Kedudukan warung ini betul-betul dengan Simpang 3. Simpang 3 Kelab Sultan Sulaiman. Dan pintu gerbang kampung baru kat mana? Tak jauh guys, depan sana je. 1 minit je kalau naik kereta. Tapi kalau naik motor tak sampai 30 saat. Jom. Dan kalau nak tengok view kat sana, nampak KLCC. Dia punya view memang mahal. Jom masuk kedai. Nampak dekat sini. Ini siang. Kalau malam ada lampu-lampu memang cantik. Jom saya tunjuk apa yang ada kat sini. Ini perniagaan ni nak jual semua sekali dengan peralatan-peralatan yang ada dekat sini. Ini cashier. Lepas tu dia punya konsep warung Cik Senah ni, dia adalah konsep food court. Dia ada main kitchen dan juga dia ada kios-kios yang dia sewakan. Dekat sini ada 18 kios. Semua ni ada. Semua dah ada penyewa. Yang bestnya, bila dah ada penyewa, kita kutip sewa setiap bulannya. Kalau dah ada 18 kios, satu kios 2,000 boleh dapat dalam 30,000 lebih. Itu hanya sewaan. Okey, jom. Ruang yang pertama untuk ruang makan. Ini dekat bawah. Okay, dekat bawah dia dah ada siap kemah semua, memang cantik. Lepas tu dia ada tandas macam biasa. Ini adalah satu fasiliti yang penting dekat restoran. Tandas perempuan dan juga tandas lelaki. Dan sebelah sana dia ada surau Ini surau perempuan dan juga surau lelaki. Kios-kios ni semua dia punya kontrak masih ada lagi dan boleh disambung untuk tahun depan. Ini adalah kios untuk minuman. Dan sebelah kios minuman ni ada office. Jangan risau, sini memang ada office. Kalau nak buat pejabat pun dekat sini pun boleh. Ini adalah main kitchen, dapur panas, dapur masakan panas, tom yum semuanya dekat sini. Tadi ada kat bawah ada bar untuk buat air. Dekat atas pun ada sini. Ini dia tempat untuk buat air dekat bahagian atas. Okey. Jadi kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam sini semuanya akan diberikan sekali dalam satu harga. Okey. Dan ruang makan dia ada banyak. Kalau ruang makan dekat sini, ini semua akan menghadap jalan. Ini jalan kampung baru ni. Duduk di tepi-tepi sini boleh layan view. Dan itu di sebelah sana. Kalau dekat sebelah sini guys, dekat sebelah sini pengunjung-pengunjung boleh layan view Kuala Lumpur. Berlatar belakangkan KLCC guys. KLCC. Ini baru siang, belum malam lagi. Bukan ini saja ruang makan dia ada lagi ruang makan. Ruang makan dia dekat sana pun ada. Ini ruang makan berbumbung. Ini ruang makan ni malam-malam dia orang akan letak meja. Penuh meja dekat sini. Jadi siapa yang duduk dekat sini lagi dekat dengan view KLCC. Inilah tempat lepak kalau korang nak datang. Kalau pengunjung-pengunjung nak datang nak layan view, semuanya dekat sini. Keluasan tapak ni hampir 8,000 square feet. Jadi memang besar sangat-sangat. Dan untuk parking, jangan risau untuk parking. Mari sini saya tunjuk. Tak perlu pergi jauh-jauh parking ada dekat sini. Dan belakang sana pun ada parking juga. So untuk parking jangan risau. Kalau ramai orang datang dekat sini, parking semua dah sedia. Baik. Kalau pasal pekerja jangan risau. Dekat sini dah ada hostel pekerja yang boleh memuatkan 20 hingga 25 orang pekerja. Tak cukup besar tu lagi ke? Besar tu. Parking memang luas. Tengok kat sini. Dan luas parking ni juga ada 2 tempat parking. Jadi untuk bisnes warung Cik Senah ini, harga yang dibuka adalah 4.5 juta ringgit. Berminat untuk take over bisnes ni ataupun beli bisnes ini, PM saya sekarang. Saya tunggu sekarang.